Bayangkan korang tengah drive kat highway biasa, tiba-tiba ada satu tol yang charge korang 9.4 juta ringgit untuk lalu. Gila kan? Tapi itulah yang tengah berlaku sekarang kat tengah laut. Iran baru je buat satu langkah yang buat seluruh dunia tergamam. Diorang letak tol maut kat Selat Hormuz, laluan minyak paling penting di dunia. Dan sekarang US dengan Jepun tengah menggelabah teruk. Apa sebenarnya game plan Iran ni? Jom Daus explain satu-satu. Korang tengok pattern ni elok-elok. Nampak tak? US dah literally masuk perangkap Iran. Selama ni US ingat diorang yang kontrol permainan, sanksi sana, sanksi sini, ugut sana, ugut sini. Tapi rupanya Iran dah lama pasang jerat dan sekarang ekonomi dunia tengah menunggu masa nak meletup sebab US dah terperangkap teruk. Tapi kat TV, lain pula ceritanya. Kat TV, korang nampak apa? Breaking news, kita dah menang. US kemain lagi bersorak macam baru menang World Cup, konfeti terbang, semua tepuk tangan. Tapi korang jangan tertipu. Cuba korang fikir, kalau betul dah menang, mana buktinya? Tak ada satu pun pemimpin Iran angkat bendera putih. Tak ada satu pun. Diorang relax je minum teh kat belakang tabir. Habis tu, apa sebenarnya Iran tengah buat? Iran relax je pacak tol paksa kat tengah laut. Satu kapal nak lalu, bayar $2 juta Amerika Syarikat. Tu bersamaan 9.4 juta ringgit korang. Satu kapal je tau. Dan setiap hari, beratus kapal minyak terpaksa lalu selat tu. Korang kira sendiri, beratus kapal kali 9.4 juta ringgit setiap satu. Diorang literally kutip duit berbilion sambil goyang kaki. Iran tak perlu tembak satu peluru pun. Diorang just duduk, collect cash dan tengok US menggelabah. Genius tak genius? Dan korang tahu apa yang paling kelakar? Bila Iran buat tol laut ni, harga minyak dunia terus terancam naik. Tiba-tiba, US yang konon dah menang tu menggelabah minta gencatan senjata sebulan. Time out katanya. Kejap. Kata dah menang tadi. Kalau betul dah menang, kenapa tiba-tiba nak minta rehat? Tak logik langsung kan? Rupanya ada satu rahsia besar yang US cuba sorokkan dari dunia selama ni. Korang nak tahu rahsia tu? US dah pokai? Sebab sebenarnya US nak time out tu bukan sebab diorang gentle atau nak berdamai. Diorang dah tak ada duit nak perang. Pasaran bond US sekarang tengah retak teruk. Hutang diorang dah sampai tahap kritikal yang memang tunggu masa je nak meletup. Duit tak ada tapi ego masih tinggi. Macam mana nak sambung perang kalau poket dah kosong? Korang nak tahu berapa teruk keadaan? Nak teruskan operasi ketenteraan ni, US perlukan dana gila-gila besar. Diorang terpaksa pinjam duit luar tanpa henti sampai kadar hutang cecah tahap kritikal 4.43%. Tu macam dah lampu merah menyala, siren berbunyi. Dan bila dah sengket sangat, korang tahu apa yang terpaksa berlaku? US terpaksa bagi hadiah berbilion ringgit dekat musuh sendiri. Ya, korang dengar betul tu, musuh sendiri. Sebab terlampau takut harga minyak global mencanak naik, US terpaksa lepaskan sekatan terhadap Iran. Akibatnya, Iran dapat durian runtuh, $14 bilion Amerika Syarikat masuk akaun free. Senang-senang je dapat dana segar untuk teruskan lawan US. Korang bayangkan, musuh korang sendiri yang fund korang untuk lawan diorang balik. Tapi korang jangan ingat kita kat Asia ni selamat. Jauh sekali. Bila US dan Timur Tengah main tarik tali macam ni, rantaian bekalan dunia yang tercekik. Dan siapa mangsa paling teruk kena tempias? Bukan diorang. Kita, negara-negara Asia macam kita ni, korang, Malaysia, Indonesia, Filipina, semua jadi mangsa keadaan. Kita yang tak terlibat langsung dalam perang ni, tapi kita yang kena harga. Tak percaya? Jiran terdekat kita baru je tumbang minggu lepas. Bukti paling dekat, Filipina. Kerajaan diorang baru je isytihar darurat tenaga kebangsaan. Darurat korang. Bukan main-main. Diorang terpaksa catu bekalan tenaga harian. Rakyat beratur panjang nak isi minyak, nak beli gas pun susah. Ekonomi diorang terus terjejas teruk. Dan korang nak tahu berapa gila harga minyak meroket kat sana? Bayangkan korang bangun tidur, harga minyak terus naik 2 kali ganda, 100% naik mendadak, 98% minyak Filipina bergantung dari import Timur Tengah. Bila laluan Selat Hormuz disekat, bekalan negara diorang terus putus total. Macam kena cabut plug. Tapi ada satu lagi negara gergasi Asia yang lagi teruk menggelabah sekarang. Mangsa krisis global paling besar sekarang ialah Jepun. Mata wang yen menjunam teruk sampai cecah tahap bahaya. 160 yen untuk $1 Amerika Syarikat. Kos sara hidup diorang sekarang mencanak naik tak masuk akal. Negara maju pun boleh tumbang korang. Bila duit yen dah mula tak laku, macam mana diorang nak hidup? Jepun terpaksa import 90% tenaga dari luar. 90%. Bila duit yen jatuh merudum, bil nak beli minyak dunia jadi mahal gila. Ekonomi negara maju pun boleh semput macam ni. Dan sekarang kerajaan Jepun makin panik, diorang cuma ada 2 pilihan je. Tapi masalahnya dua-dua pilihan tu bawa padah. Tokyo sekarang tengah panik teruk nak selamatkan duit yen. Diorang terpaksa buat keputusan pantas, tapi cuma ada 2 pilihan. Pilihan 1, naikkan OPR kadar faedah. Pilihan 2, jual bond hutang US. Masalahnya dua-dua butang ni bawa padah gila. Korang rasa apa jadi kalau Jepun tekan butang pertama? Jepun boleh naikkan kadar faedah untuk selamatkan yen. Tapi padahnya, ekonomi Jepun akan jadi sangat slow dan terhenti. Pelabur luar confirm lari bertaburan tarik balik duit diorang. Ekonomi yang dah lemah terus kena tembak lagi. Habis tu selamat ke kalau Jepun tekan butang kedua? Jepun sebenarnya pegang hutang US bernilai $1.2 trilion. 1.2 trilion korang. Kalau Jepun berani koyak dan jual bond ni, pasaran duit US confirm hancur lebur berkecai. Tapi Jepun takut US mengamuk. Kalau US marah, habis cerita. Jadi diorang terpaksa buat satu kerja paling gila yang korang tak sangka. Sebab takut US mengamuk, Jepun terpaksa buat rancangan alternatif yang memang gila. Diorang plan nak short, bertaruh dalam pasaran minyak dunia untuk paksa harga minyak
minyak jatuh. Macam masuk kasino, letak semua chips atas satu nombor. Tapi masalahnya, ada satu jerung besar yang tengah tunggu nak ratah Jepun. Plan Jepun nak short minyak ni silap besar. Sebab kalau harga pasaran jatuh, China tengah senyum lebar tunggu nak sauk semua stok minyak murah tu sampai habis. China dah siap sedia dengan shopping cart, tapi pada paling ngeri bukan takat China jadi kaya, tapi Jepun yang kena bayar ganti rugi kalau tebakan diorang meleset. Paling ngeri, kalau tebakan Jepun salah dan harga minyak melambung tinggi balik, diorang boleh kena margin call. Korang tahu apa margin call? Ibarat muflis serta-merta kat pasaran New York. Satu negara maju, bankrupt dalam sekelip mata. Bukan syarikat, negara. Sekarang korang rasa betul ke taktik ni? Atau ni sebenarnya perangkap yang lagi gila? Dan cerita ni belum habis korang. Krisis ni makin kronik bila US sekarang cuba heret Arab Saudi sekali masuk campur. Kalau gergasi minyak dunia ni pun meletup, korang rasa krisis ni akan melarat sampai mana? Harga barang kat negara kita, beras, minyak masak, petrol, semua boleh meroket. Cuba komen sikit pendapat korang kat bawah. Korang rasa Malaysia akan terkesan teruk ke tak? Daus nak dengar pandangan korang. US baru je mengaku sesuatu yang besar. Trump, presiden yang sama yang ugut nak hapuskan loji elektrik Iran, yang ugut nak serang Pulau Kharg, yang bagi ultimatum 48 jam suruh Iran buka Selat Hormuz. Presiden yang sama tu sekarang sanggup tamatkan perang walaupun Selat Hormuz masih tertutup. Korang faham tak apa makna dia ni? 20% minyak dunia lalu selat tu. Dan Trump basically cakap, tak apalah, kita belah je. Wall Street Journal report, Trump dah bagi tahu orang dia sanggup wrap up perang ni walaupun selat tak dibuka. Sebab dia nak paksa buka selat tu akan tarik perang ni sampai lebih 4 ke 6 minggu, dan Trump tak nak tu. Tapi yang paling mengejutkan, jurucakap White House sendiri, Caroline Leavitt, terus confirm buka Selat Hormuz bukan core objektif. Korang dengar tak tu? Benda yang dari awal jadi punca ugutan, punca ultimatum, punca ancaman nak serang loji kuasa, sekarang tiba-tiba bukan keutamaan. Minyak dunia $126 satu barrel. Kapal stuck, ekonomi global huru-hara, dan White House cakap bukan keutamaan. So persoalannya sekarang, Iran respon macam mana? Media pro-Iran, diorang buat macam hari raya. Press TV, state media Iran, headline terus, major back down oleh US, IRIB TV rasmi Iran, siap report kat Telegram kata, Trump tarik balik ultimatum 48 jam tu sebab takut dengan tindak balas Iran. Tasnim News Agency pula cakap, dengan perang psikologi macam ni, Selat Hormuz takkan kembali macam sebelum perang. Dan Iran bukan sekadar celebrate. Diorang letak 5 syarat untuk tamatkan perang. 1. Ganti rugi perang. 2. Pengiktirafan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Plus 3 lagi syarat. Iran bukan sekadar bertahan. Iran sekarang sedang menuntut. Dan selat tu, Iran dah buat dia jadi sesuatu yang lain sama sekali. Korang bayangkan, Selat Hormuz sekarang macam tol highway. 3 lane. Lane pertama, negara mesra. China, India, Malaysia, Pakistan korang boleh lalu. Hijau, selamat. Lane kedua, korang nak lalu, boleh. Bayar dulu. $2 juta setiap transit, cash. Satu kapal, 2 juta. Lane ketiga, denied. Tak boleh lalu langsung. Dan kat belakang lane tu, hampir 2,000 kapal tengah stuck. Beratur, tak bergerak. Parlimen Iran siap tengah sediakan undang-undang rasmi untuk kutip tol ni. Iran basically dah buat laluan minyak paling penting di dunia. Jadi mesin duit diorang. Tapi dalam semua ni, ada satu negara yang berjaya dapat early clearance. Malaysia. PM Anwar Ibrahim sendiri ucap terima kasih pada Tehran sebab bagi kapal Malaysia laluan awal melalui selat. Okey, itu berita baik. Tapi korang jangan lupa gambaran besar, minyak mentah dunia sekarang $107 satu barrel. Bajet 2026 Malaysia guna andaian $70 satu barrel je. Gap tu besar. Dan setiap hari selat ni kekal separuh tertutup. Tekanan atas subsidi RON 95 korang makin naik. Daus tunjuk ni bukan nak takutkan korang. Daus tunjuk sebab korang perlu tahu perang ni jarak dia 10,000 km dari Malaysia. Tapi kesan dia sampai kat pam minyak korang. Itu dia korang. Cerita penuh dari Selat Hormuz sampai stesen minyak Malaysia. Semua yang Daus share ni untuk pendidikan sahaja. Bukan nasihat kewangan, bukan nasihat pelaburan. DYOR, do your own research. Sumber, Press TV, Wall Street Journal, Time, Al Jazeera, PBS, NPR, semua Daus cross-check. Kalau korang rasa orang lain pun perlu tahu pasal ni, share, forward, tag kawan korang. Dan follow @DausDK37 untuk update geopolitik dan kewangan. Daus jumpa korang next video.